Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini kami akan membentangkan tajuk tugasan assignment kami dalam psikologi organisasi iaitu Innovations Across Cultures, Connection Leadership, Identifications and Creative Behavior in Organizations. Dalam tugasan ini terdapat dua orang iaitu saya sendiri, Muhammad Fakhur Razi bin Hasim dan rakan saya iaitu Nur Amiratul Huda bin Sabarudin. Seterusnya, pertama sekali saya akan bincangkan iaitu berkaitan dengan pengenalan iaitu ringkasan topik utama di mana artikel ini sebenarnya dia membincangkan tentang hubungan antara sikap kepimpinan, kreativiti dan budaya dalam perspektif organisasi global. Dalam dunia pekerjaan yang serba moden dan kompleks ini, nilai kreativiti ini telah menjadi antara komponen penting untuk menjana inovasi dan memastikan pekerja dapat menunjukkan daya saing dalam sebuah organisasi. Dalam artikel ini juga, penulis telah menegaskan bahawa sikap kepimpinan bukan sahaja mampu mempengaruhi tingkah laku seseorang individu dalam suatu pekerjaan, namun sikap kepimpinan ini juga mampu membantu pekerja mengenal diri mereka sebagai sebahagian daripada pasukan kepimpinan. Perkara ini sekaligus mampu menentukan tahap kreativiti yang dihasilkan oleh seseorang pekerja. Pada masa yang sama, penulis juga menyatakan bahawa faktor budaya juga memainkan peranan besar terhadap seseorang pekerja. Ini dapat dilihat apabila faktor budaya mampu mempengaruhi nilai, norma dan cara pekerja memberi respon terhadap arahan kepimpinan. Seterusnya adalah tujuan kajian, di mana kita boleh lihat di sini ada 3, iaitu menilai, di mana tujuan kajian kami adalah menilai bagaimana kajian menghubungkan kepimpinan, identifikasi organisasi dan tingkah laku kreativiti dalam konteks budaya yang berbeza. Yang kedua adalah memahami peranan kepimpinan transformasi dalam mendorong kreativiti pekerja, merentasi pelbagai budaya, dan yang ketiga adalah menilai sumbangan teori dan praktikal kajian terhadap literatur, inovasi dan kepimpinan dalam organisasi. Okey, seterusnya kita akan lihat daripada segi ringkasan artikel. Yang pertama kita lihat daripada isu utama. Isu utama yang dibawa oleh penulis dalam artikel ini adalah berkaitan dengan kesukaran dalam memahami pendekatan bagaimana kepimpinan mampu mendorong kreativiti seseorang pekerja dalam pelbagai konteks budaya. Ini dapat dilihat terutamanya bagi organisasi yang bekerja di peringkat global. Menurut Brian Katz, kepimpinan dan kreativiti tidak dapat ditafsir dengan kaedah yang sama dalam setiap budaya. Hal ini dikatakan demikian kerana setiap budaya mempunyai nilai, norma dan cara kerja yang berbeza. Dalam setengah budaya, kreativiti ini diperoleh melalui kebebasan individu, autonomi dalam membuat keputusan dan mempunyai peluang untuk menyuarakan idea baru mereka tanpa sebarang sekatan. Namun, dalam budaya lain pula, organisasi lebih memberi tumpuan kepada usaha kolaboratif, patuh kepada norma sosial dan inovasi dilakukan secara bersama di mana idea baru dihasilkan melalui kerjasama dan persetujuan bersama. Oleh itu, dalam artikel ini, persoalan utama yang ingin dijawab oleh penulis ialah sejauh mana seseorang pekerja mengenali atau memahami pemimpin mereka di mana ia mampu mempengaruhi tahap kepimpinan mereka dan sama ada hubungan ini berlaku dalam semua budaya atau berubah mengikut budaya tertentu. Selain itu, penulis juga ingin melakukan penelitian bagaimana ciri-ciri kepimpinan yang dihargai dalam suatu budaya sekaligus cabaran dan usaha mendapatkan nilai kreativiti bagi organisasi yang bekerja di peringkat global. Seterusnya kita akan lihat itu dari segi persoalan kajian pula, di mana sebenarnya penulis telah mengemukakan beberapa persoalan dalam kajian yang menjadi fokus utama dalam kajian ini. Antara persoalan kajian termasuklah bagaimana hubungan pekerja dengan pemimpin mereka boleh mempengaruhi kreativiti individu dan bagaimana sesuatu budaya mempengaruhi atau mengubah kreativiti pekerja.
Penulis telah menekankan bahawa hubungan pekerja terhadap pemimpin merujuk kepada sejauh mana pekerja merasakan diri mereka berkongsi visi, nilai dan matlamat yang sama dengan pemimpin mereka. Sekiranya hubungan pekerja dengan pemimpin ini kuat, pekerja akan merasakan diri mereka lebih terlibat, bertanggungjawab dan mempunyai motivasi untuk menghasilkan idea kreatif dalam organisasi. Misalnya, pekerja yang bekerja dalam nilai budaya kolektivisme mungkin akan mengutamakan kepimpinan yang menekankan keharmonian dan mengutamakan maklumat kumpulan. Manakala pekerja yang bekerja dalam budaya individualisme pula berkemungkinan besar akan mengutamakan kepimpinan yang menekankan autonomi dan inovasi pribadi. Seterusnya, Baiklah, dari segi metodologi, kajian ini menggunakan pendekatan analisis kritikal terhadap artikel jurnal dalam Applied Psychology. Analisis memberi tumpuan kepada reka bentuk kajian, kaedah pengumpulan data, teknik analisis statistik serta penggunaan kerangka teori. Selain itu, dapatan kajian turut dibandingkan dengan kajian terdahulu bagi menilai konsistensi dan sumbangan baharu dalam bidang kepimpinan dan inovasi. Bagi dapatan utama pula, kualiti hubungan antara pemimpin dan pekerja melalui konsep Leader-Member Exchange ataupun lebih ringkas lagi LMX, di mana ia dikenal pasti sebagai peramal paling kuat terhadap tingkah laku inovatif pekerja. Kajian ini juga mendapati identiti sosial bertindak sebagai mediator penting antara gaya kepimpinan dan inovasi pekerja. Kesan mediasi ini adalah konsisten dalam merentasi budaya, namun lebih ketara dalam budaya kolektivisme berbanding individualisme. kita akan lihat itu dari segi ringkasan artikel di mana di sini saya akan membincangkan dua perkara iaitu dari segi kekuatan dan juga sumbangan, manakala kelemahan akan disampaikan oleh rakan saya yang seterusnya. Bermula kita akan lihat melalui kekuatan terlebih dahulu di mana kekuatan utama artikel ini adalah artikel ini menjelaskan topik dengan secara menyeluruh dan semua hujah disokong oleh teori-teori akademik yang jelas. Berdasarkan artikel ini, penulis telah melakukan ulasan kajian literatur dengan sangat jelas dan menekankan 3 elemen penting dengan baik seperti peranan kepimpinan, identiti pekerjaan, kreativiti dan bagaimana perkara ini dipengaruhi oleh budaya kerja. Artikel ini disokong oleh teori-teori yang kukuh seperti teori kepimpinan transformationals dan teori identiti sosial. Selain itu, artikel ini juga berguna kerana ia menjelaskan pandangan global di mana penulis telah menggunakan data daripada 31 buah negara. Ini sekaligus mampu menjadikan artikel ini menjadi lebih relevan untuk syarikat antarabangsa yang ingin tahu cara kerja dan pasukannya pelbagai budaya. Sumbangan paling besar artikel ini adalah bagaimana artikel ini memperkenalkan model baru yang menunjukkan kaitan antara hubungan baik pekerja dengan pemimpin dengan kreativiti pekerja yang sentiasa berubah mengikut budaya. Seterusnya kita akan lihat dari segi sumbangan pula di mana antara sumbangan yang kita dapat lihat daripada artikel ini ialah yang pertama ialah kita dapat lihat dari sudut akademik di mana artikel ini sangat penting kerana artikel ini telah menunjukkan bahawa kejayaan inovasi dalam sebuah organisasi sangat bergantung pada pengaruh budaya. Secara ringkasnya, kejayaan dalam sebuah inovasi dalam sebuah syarikat tidak akan berlaku melainkan kita dapat memahami dan mengambil kira budaya pekerja. Penemuan ini sekaligus mampu mempertingkatkan lagi ilmu dalam bidang kajian tentang psikologi organisasi dan kepimpinan lintas budaya. Menerusi artikel ini, penulis telah menekankan bahawa pemimpin tidak boleh menggunakan kepimpinan yang sama di setiap organisasi. Semua pemimpin hendaklah peka terhadap nilai-nilai budaya pekerja mereka kerana tidak semua pekerja mampu menerima gaya budaya pekerjaan kita. Pada masa yang sama, artikel ini juga telah menyediakan modal penting kepada semua penyidik untuk kajian pada masa hadapan di pelbagai industri. Dengan adanya model ini, penyidik dapat menguji idea sama ada pelbagai konteks industri secara lebih menyeluruh. Dari sudut praktikal pula, artikel ini sangat membantu dalam
organisasi antarabangsa. Artikel ini membantu pemimpin dalam organisasi untuk mengurus dan memupuk tingkah laku kreativiti dengan lebih berkesan, merentasi sempadan. Seterusnya, adalah dari segi kelemahan kajian di mana terdapat dua perkara utama yang dikenal pasti berdasarkan kajian inilah, which is yaitu yang pertama, kajian ini menggunakan reka bentuk keratan rentas dan data laporan kendiri yang mengehatkan keupayaan untuk membuat kesimpulan sebab akibat serta berpotensi menimbulkan bias responden. Yang kedua adalah variasi budaya dan faktor organisasi lain yang tidak dikaji secara mendalam akan menyebabkan implikasi praktikal yang dibincangkan bersifat umum dan kurang spesifik mengikut konteks organisasi yang tertentu. seterusnya kita akan lihat dari segi kesimpulan pula, iaitu dari segi penilaian pribadi antara saya dan rakan saya, di mana melalui pandangan kami, artikel ini merupakan sebuah karya yang berimpak tinggi. Hal ini dikatakan demikian kerana artikel ini telah menggabungkan konsep psikologi organisasi dengan realiti kolaborasi yang sebenar. Penulis iaitu Brecht telah berjaya membuktikan bahawa kreativiti bukan fenomena individu semata-mata, namun dipengaruhi oleh konteks pelbagai budaya. Walaupun artikel ini kurang memberi fokus kepada data empirikal secara lebih terperinci, idea yang ditulis tetap jelas dan idea ini mempunyai potensi besar untuk dikembangkan pada masa hadapan. Sebagai pembaca, artikel ini memberi pemahaman kepada saya bahawa inovasi dalam organisasi tidak boleh dipisahkan daripada gaya kepimpinan dan norma budaya yang menjadi asas utama dalam interaksi pekerja. Secara keseluruhannya, artikel ini telah memberi sumbangan besar kepada perbincangan mengenai kepimpinan dan kreativiti dalam sebuah organisasi serta dapat dijadikan rujukan pada masa hadapan. Seterusnya, Baiklah, seterusnya adalah keberkesanan menjawab persoalan di mana kajian ini berjaya menjawab persoalan melalui analisis multilevel dan juga besar. Kemudian peranan kepimpinan dan identiti sosial juga terhadap inovasi pekerja ditunjukkan dengan jelas. Dan juga implikasi jangka panjang dan faktor kontekstual organisasi boleh diperluaskan untuk pemahaman yang lebih mendalam. Dan yang terakhir adalah rumusan, di mana kajian ini menekankan peranan identiti sosial sebagai penghubung antara kepimpinan dan inovasi pekerja merentasi budaya. Walaupun terdapat beberapa kelemahan dari segi reka bentuk kajian dan juga kaedah pengumpulan data, dapatan tetap relevan dan bernilai tinggi untuk penyelidikan dan amalan organisasi. Jadi, kajian ini juga menegaskan kepentingan penyelidikan lanjutan dengan reka bentuk longitudinal bagi memperkukuhkan pemahaman tentang inovasi dalam konteks budaya global.